Ketua Dewan Pemuda dan seluruh staf kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia, seterusnya para muktamirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya akan membentangkan usul yang kedua, iaitu usul media parti. Seperti mana yang kita semua maklum, Harakah ialah organ rasmi parti. Harakah ialah merupakan organ untuk membawa suara dan pandangan rasmi parti. Dan Harakah juga menjadi rujukan kepada seluruh ahli-ahli PAS dan para penyokong PAS. Setiap berita yang keluar daripada Harakah adalah merupakan suatu pernyataan rasmi daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS. Tetapi agak malangnya, Harakah mutakhir ini dilihat seolah-olahnya tidak berfungsi dengan baik sebagai organ rasmi parti dari sudut pemberitaan dan juga kandungan pemberitaan. Di sini saya nukilkan sedikit contoh-contoh pemberitaan yang sepatutnya tidak berlaku di dalam media Harakah yang menjadi lidah rasmi parti PAS. Contoh yang pertama, ketika mana isu melanda dua orang bekas pimpinan kita, Ustaz Nasruddin Maisa dan juga Datuk Dr. Hassan Ali, PAS sebagai lidah rasmi parti sepatutnya tidak menyiarkan berita-berita sebegini. Tetapi PAS tetapi Harakah dilihat seolah menjadi suatu batu api yang menyiarkan berita krisis yang berlaku dalam parti ini di muka hadapan. Sepatutnya kita cuba menutup berita ini daripada menjadi perhatian rakyat. Apa yang terjadi adalah sebaliknya. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, contohnya beberapa artikel mutakhir ini yang menyiarkan tokoh-tokoh yang memberikan masalah kepada jemaah, tokoh yang mempromosikan ummah sentrik, tokoh yang mempromosikan wala ialah candu kepada jemaah. Tokoh-tokoh ini diberikan ruang yang sangat luas dalam Harakah mempromosikan idea-idea sesat mereka. Bagaimana Harakah sepatutnya membawa mesej perpaduan parti, membawa mesej supaya ahli memberikan ketaatan di tahap yang maksimum untuk menjamin kejayaan gerak kerja jemaah, tiba-tiba diberikan ruang yang begitu besar, ruang yang begitu luas kepada mereka yang membawa fahaman sesat ini di dalam ruang berita utama Harakah. Bahkan mereka ini diberikan ruang-ruang perdana, siap gambar berwarna-warni lagi. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, berkenaan dengan tulisan-tulisan yang menghina pimpinan parti. Contohnya satu berita yang ditulis oleh seorang penulis berbangsa Cina, yang tulisan ini diambil oleh Lim Kit Siang, masuk dalam blog dia, dan tulisan ini diambil masuk dalam Harakah Daily, sebiji-sebiji tanpa sedikit pun disunting. Dan tulisan ini jelas menghina ketelakcualan pimpinan PAS. Di manakah editor ini berada? Di manakah editor berada untuk menapis berita-berita seperti ini? Kita juga melihat bagaimana Harakah Daily mengambil sumber-sumber berita daripada blog-blog picisan, yang berita-berita ini diambil dengan tidak memberikan kredit kepada jemaah dan tidak memberikan kredit kepada pimpinan jemaah. Sepatutnya Harakah yang menjadi lidah rasmi parti mengeluarkan berita-berita yang memberikan impak positif kepada parti. Seterusnya berkenaan dengan
keputusan mutakhir ini yang bertentangan dengan pendirian parti. Contohnya isu Syiah, isu yang melanda Syria. PAS telah membuat pendirian di mana PAS bersama dengan rakyat Syria yang dizalimi, dan kita menuntut supaya Bashar al-Assad meletakkan jawatan. Tetapi berita yang keluar menuntut supaya satu pilihan raya diadakan di zaman rejim Bashar menjadi kerajaan. Ini bertentangan dengan pendirian rasmi parti. Bagaimana pendirian sebegini yang jelas menimbulkan kekeliruan kepada ahli-ahli di bawah? Di mana stand sebenar kita dalam isu Syria? Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan muktamirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi memandangkan, menyedari bahawa nilai pemberitaan dan corak pemberitaan berita rasmi parti sudah dilihat agak lari daripada pemberitaan yang sepatutnya, maka Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat kali ke-53 di Dewan Majlis Perbandaran Kota Baru pada 1 Muharram 1434 bersamaan 15 November 2012 menuntut dan berpendirian. Pertama, mendesak PAS Pusat menstrukturkan semula sidang editorial harakat yang dapat menterjemahkan aspirasi sebenar PAS. Yang kedua, mendesak PAS Pusat membentuk sebuah jawatan kuasa untuk menapis dan mengawal kandungan dan pemberitaan harakah dan harakah Delhi supaya selari dengan dasar-dasar parti. Saya dengan ini membentang dan mohon untuk diluruskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.